Dan alhamdulillah sejak 2022 kita dah ada beberapa program, antaranya Pahang Innovative Startup Accelerator. Mana dalam program bimbingan accelerator ni kita telah berjaya membimbing 79 startups yang telah pun menjadi graduan program ini. Dan 5 di antara 79 tersebut mempunyai nilai syarikat lebih 1 bilion US. Sebagai contoh, syarikat Carbotech yang juga yang turut serta, nilai mereka 40 juta, dan saya difahamkan syarikat-syarikat sovereign wealth fund macam Temasek dan juga Khazanah juga berminat untuk melabur dalam syarikat ni. Ini menunjukkan startups yang ada di program ini adalah startups yang kualiti. Dalam blueprint ni kita nak perkasakan ekosistem startups tu. Kita juga ingin mengukuhkan sumber kewangan, ekosistem pelabur untuk memberi dana kepada syarikat pemula ni, syarikat startups, syarikat yang mempunyai teknologi ataupun inovasi yang berkualiti tinggi, syarikat-syarikat sebagai contoh dulu Google, Grab, Netflix, Nvidia, semua ni bermula hidup sebagai startup dan mereka berpotensi untuk berkembang dengan pesat ataupun berskala dengan begitu pantas dan laju. Kita inginkan perkara ini dapat dibangunkan dalam negeri Pahang, insya-Allah.